bermula tahkim, makna tahkim menyerahkan akan hukum kepada seorang dan menyuruhnya dengan menghukum. Itu makna dia. Allah sebut di dalam Quran tahkim, afala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbik, demi Tuhan engkau, la yu'minun, tidak beriman mereka itu, hatta yuhakkimuka, sehingga mentahkim mereka itu akan dikau, fima syajara bainahum, pada barang yang berkhilaf di antara mereka itu. Manusia di masa Rasulullah, kalau dia ada balah, ada selisih ke apa, dia kena letak Rasulullah sebagai hakim. Kalau tak letak Rasulullah jadi hakim, orang itu tak beriman. Kena redha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sehingga apa hak Rasulullah hukum, kena redha. Tak boleh rasa ragu-ragu, betul ke tak ni, kena ke tak lagu ni, aku rasa tak puas hati. Tak boleh. Hak Rasulullah kerak sing pakai putus. Setengah tu orang Yahudi bila dia balah ke apa, dia kita pergi sama Rasulullah, Rasulullah kerak sing. Bila sudah Rasulullah kerak sing, berasa tak puas hati. Tak puas hati. Kita pergi sama Umar. Pergi jumpa Sayyidina Umar. Royak cerita. Kata mari sama Rasulullah dah. Rasulullah kerak sing dah, tapi berasa tak puas hati nak dengar hak tuai pula. Sayyidina Umar tanya, sungguh ke Rasulullah kerak sing dah lah? Tak apa. Kalau Rasulullah kerak sing dah, tak apa, duduk betah. Dia masuk dalam, ambil pedai dia buat tebik. Kalau Rasulullah kat sini dah, aku kat sini aku ni, kek pedai dia. Kat sini aku bunuh. Tu kat sini dia. Kena terima hak Rasulullah. Tak ada dah, tak ada jalan dah. Kat sini Sayyidina Umar dengan bunuh kalau orang tak terima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.